B, cepat B, dah lambat ni. Okey. Alamak. Kena bawa semua barang ni. Cepat lagi aku. Muat ni. Oh, ni lagi. Biar. Biar aku nak buat satu ni. Aku dah beg silang. Jom. Inilah cara penyelesaian dia. So, oleh sebab aku dah barai serambak macam ni, kita pakai beg daripada sniper. Boleh ke tak? Oh, fiber. Saiz lah. Siap ada free gift. Thank you sniper. Betul ke dia boleh menyelesaikan masalah kita? Siap ada tali dalam bahagian oren. Wow. Ada zip depan. Zip belakang. Ada 4, 1, 2, 3 kompartmen di depan. Okay, jom kita try. Muat tak? Tali ni pun kita boleh cuba guys. Beg yang besar ni nak pegang macam ni boleh. Letak slim bag pun boleh. Jom. Nice sangat ni. Apa barang tu kita masuk semua Barang apa ni? Oh, sikat. Power bank. Depan. Kedua. Tak ada apa. 3. Power bank. Pada magnetic green. Masuk. Ada dua kompartmen. Masuk bahagian depan lah. Okay. Tripod. Earbud eraser. Yang penting susun dengan cara yang terbaik lah. Jangan masuk sumbat je. Blazer pun ada dari depan. So, tisu isi bahagian belakang. Sekali barang penting, baik duit, sure, isi semua ada. Bahagian belakang lagi perfume, kitchen depan tak ada. Oh, ada pliers ringan je. Bahagian belakang tak ada apa. Guys, muat guys. Kau tengok ni, tak rasa, aku tak rasa semak pun. Boleh zip. Tak kelebih. Tu aku suka. Paras belakang kau. Aku boleh buat macam ni. Buat macam ni. Untuk bahagian depan safety. Sniper. Mantap.